Ya, saya pernah kena maki dengan customer sampai dia sumpah saya. Dia cakap, saya doakan kamu mati. Wah, tahniah Puan Su menang Best Employee. Puan Su seorang yang baik, ambil berat, suka bertanya di depan lain dan ceria orangnya. Semoga kekal dengan kejayaan yang ada. Saya pun tak sangka orang akan boleh bagi orang kata ayat-ayat yang di luar jangkaan saya lah. Maknanya saya dikelilingi dengan orang yang semua sayang saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Suraini binti Hana dari Ion Ipoh Kinta City. Saya telah berkhidmat bersama Ion selama 25 tahun. Di sini jawatan saya sebagai line leader perishable. Sebagai line leader perishable banyak part yang saya perlu check. Satu dari segi sale, kedua dari segi dia punya loss, ketiga dari segi dia punya PA. Selain daripada tu, saya kena check lah dari segi quality, freshness. Sebab kita tak nak nanti ada customer complain sebab kita jual barang-barang yang tak fresh. Cabaran terbesar saya nak berhadapan dengan bila kita bagi direction, kita bagi arahan. Cabaran saya adalah kita nak bagi mereka faham apa yang kita nak, apa yang company nak. Kita faham, kadang-kadang staff ada yang tak faham apa yang sebenarnya company nak. So itulah cabaran, kita nak bagi mereka tahu dan kita kena ajar. Setiap hari tu kita perlu ajar. Pernah dalam tempoh tu saya rasa hampir 3 kali saya tender resign. Sebab first masa tu saya fed up sikit lah. Sebab saya berhadapan dengan customer yang jenis macam marah-marah kan. So kita macam first masuk kita macam tak tahu sangat kan. And then cakap tak apa. Saya punya supervisor cakap tak apa, itu adalah cabaran. Dia kata, okey saya tarik balik. And then lepas tu saya pernah down jugalah dengan prestasi kerja saya kan. Saya rasa macam saya ni bukan seorang yang bagus kot. Saya tak dapat nak bentuk saya punya team jadi seorang yang bagus. So, lepas tu saya dikelilingi oleh team yang macam sentiasa bagi support. Kita kena kuat, kita seronok. Lepas tu yang saya sampai sekarang saya dah tak ada fikir nak resign sebab bagi saya itu adalah tanggungjawab saya. Saya nak bentuk tim saya supaya apa yang saya dapat, tim saya pun dapat. Yang mendorong saya sebab bila saya datang, setiap hari saya datang dalam keadaan saya rasa seronok. So itu yang buatkan saya setiap hari saya rasa saya mesti saya semangat dan saya kena buktikan setiap apa yang saya buat tu, tim saya pun boleh sama-sama bagi support kat saya and then bagi pandangan lah. Bila kita kadang-kadang kita ada idea kita, tapi saya punya tim pun ada idea dia. So itulah cabaran yang saya kena bagi sama-sama, orang kata kena bergerak tu sama-sama. Pencapaian saya sepanjang saya 25 tahun, dah 2 kali lah saya pergi Japan. First saya pergi, saya menang kategori supervisor tahun 2004. And then ini dah kali kedua saya pergi untuk kategori best executive. Itu adalah sangat menggembirakan saya sebab saya alhamdulillah, syukur alhamdulillah sebab saya pun masuk sini saya tak fikir pun saya boleh pencapaian saya boleh sampai ke tahap ni. So masa yang Miss Tan call tu saya tak dengar sebab mungkin saya dah terlelap kan. So tiba-tiba tahniah. Saya pun macam baru bangun tidur. Tahniah kenapa? Sebab saya tak tengok grup WhatsApp lagi. Dengarlah macam bising-bising. Saya kata thank you sebab saya tak baca lagi grup WhatsApp. So saya macam ada apa ni, menang apa ni kan. So saya tak expect pun saya dapat kali kedua lah. Oh banyak kan. Suraini setia dalam tanggungjawab, sentiasa ada bila diperlukan, unggul dalam bekerja, hasilnya sentiasa memuaskan,
rajin tanpa perlu disuruh, selalu ambil inisiatif sendiri, amanah dalam setiap tugasan, ikhlas bekerja dari hati bukan sekadar memenuhi waktu, nilai tinggi dalam disiplin dan etika kerja, inspirasi kepada rakan sekerja. Tahniah dan terima kasih. Semoga kejayaan ini menjadi permulaan kepada pencapaian yang lebih besar. Kami bangga memiliki anda, terus melangkah dengan penuh semangat. Terus bersinar kerana anda sangat berharga. Lot of love. Puan Mei, Store Manager Ipoh. Wah, tahniah Su Best Employee of the Year 2024. Bukan calang-calang orang boleh capai tahap ni. Bukan sahaja rajin tapi sentiasa ada aura positif. Kerja tetap top dan yang paling penting tak pernah lari bila kerja datang. Kami semua tahu Su bukan sahaja buat kerja dengan baik tapi buat orang sekeliling seronok bekerja. Terima kasih kerana menjadi inspirasi dan penyeri suasana. Teruskan jadi luar biasa. Saya bangga dengan Su. You deserve it. From Puan Ji, your ex area. Puan Ji pun sangat baik. Thank you Puan Ji, thank you Puan Mei, thank you Miss Tan. Kepada Su, tahniah diucapkan kerana berjaya menjadi seorang best leader. Saya bangga kerana Su pernah menjadi staf saya. Nasihat saya, teruskan usaha. Kerja lebih rajin lagi, jangan kedekut ilmu. Senyum selalu, ingat keluarga dan jangan lupa Allah. Salam tak amat sayang dari Puan Tun. Puan Tun pun sangat baik masa saya dekat Ion Station 18, dia admin manager saya. Hai Suraini Hana, tahniah sekali lagi menerima anugerah Best Employee. Seorang yang tegas, serius, positif dan most of the time gila-gila. Puan Su, saya berasa bangga kerana saya berjaya buktikan Puan Su mampu buat yang terbaik di Foodline. Bukan saya yang transfer Puan Su dari Hotline ke Foodline. Sentiasa belajar benda baru, terima semua teguran dengan positif, release tension dengan buat gila-gila, happy go lucky, buat headwork dari jauh boleh dengar, good morning dengan pitch yang tinggi dan tangan naik atas. Harap Puan Su lebih berjaya dan makan banyak-banyak. Thank you Miss Tan. Saya pun tak sangka orang akan boleh bagi orang kata ayat-ayat yang di luar jangkaan saya lah. Maknanya saya dikelilingi dengan orang yang semua sayang saya. So dari situ itulah antara macam saya cakap tadi, antara yang buat saya boleh bertahan sama 25 tahun sebab saya dikelilingi dengan ramai orang yang sentiasa boleh berjaya dengan Ion ni. Apa kalau kita buat betul-betul kita boleh berjaya. Kita tak tahu company lain macam mana kan, tapi bersyukur alhamdulillah saya bekerja dengan Ion ni, kehidupan saya stabil. So saya berterima kasih dengan Ion. Kita kena bersedia terima teguran sebenarnya. Sebenarnya kalau orang tegur kita tu, orang bukan nak jatuhkan kita sebenarnya, tapi orang tegur kita untuk kebaikan kita. So orang kata dari situ kita boleh belajar sebenarnya. Kita jangan, satu je bagi saya, kita jangan malu bertanya. Kalau kita malu bertanya, kita tak dapat apa-apa pun. So kita kena rajin bertanya. Kadang-kadang memang orang akan menyampah lah, asyik bertanya kan. Tapi benda tu sebenarnya untuk kita sebenarnya. Kita boleh belajar sesuatu yang baru. Dia jadi seronok lah.